Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kalau kita pakai mask macam ni, depan kita pula ada patient dan sebagainya, kita pula tiba-tiba rasa nak bersin. Bila rasa nak bersin tu, kita nak kena buat macam mana? Nak elak ke kiri ke, ataupun terus bersin ke, dan sebagainya lah. So kalau tanpa mask, kebiasaannya kalau saya sendiri, saya elak ke kiri dan bersin lah. Tapi dengan mask, saya tak boleh elak ke kiri. Sebab kalau saya berpaling kepala ke kiri, udara daripada bersin tu akan keluar dari sini dan kena dekat pesakit di hadapan saya. So, apa yang saya buat, kalau perlu bersin, masa tu pakai mask, kita bersin di hadapan pesakit. Cecair bersin tu akan terperangkap dalam topeng muka dan udara dia akan terkeluar kiri dan kanan lah, supaya tak kena dekat pesakit. So kalau pakai topeng muka, kena hati-hati dengan orang yang sebelah kiri dan kanan kita, sebab kita tak tahu, sebab kita tahu kalau kita bersin, udara akan keluar melalui kiri dan kanan topeng ini. Okey, terima kasih kerana menonton.